Orang pertama yang dapat teka warna baju dua ahli keluarga diorang pagi ni dapat RM100. Jom kita tengok siapa yang dapat. Maksudnya saya ada kena call ahli keluarga. Dua orang ke seorang? Mesti kena dua orang. Seorang tak boleh. Oh, mungkin sorry tak boleh. Teka dulu. Oh, teka dulu. Pakai baju navy blue. Hello Ibu. Hari ni Ibu pakai baju navy blue kan? Betul? Okey dah tu je. Bye. Okey lagi seorang abang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Takut. Tak angkat. Tak nak cakap bye. Memang tak nak cakap. Aku nak try lah. Tak angkat lah. Alah. Lagi seorang. Kalau tak angkat? Kalau tak angkat? Nak try Bapak aku pakai baju navy blue. Mak aku maybe baju kuning. Nombor sama bila lah. Tak boleh cakap. Teka adik keluarga siapa? Kurang. Okey, mak aku tak angkat dah. Terima kasih. Tak angkat. Abang saya betul dah. Hello abang. Tengah tidur ah. Hari ni abang pakai baju navy blue. Betul ke tak? Hello? Tak ah. Okey. Bye. Okay, bye. Teka. Biru. Warna biru. Hello, kejap. Apa maksudnya? Oh, teka dulu baru call. Contoh teka warna biru, merah macam tu. Lepas tu baru call. Oh, okey. So boleh teka dah ni lah. Hello. Ayah pakai baju warna hitam lah ni. Okey. Okey lah. Tak apa lah, saja je. Dengan purple. Dua orang kan? Okey. Hello. Ma, hari ni orang pakai baju warna pink eh? Oh, okey. Tak apa. Nanti kau balik. Oh, hari ni kau pakai baju warna apa? Warna krim ke? Warna krim ke? Sebab lah. Warna apa? Warna krim ke? Okey, satu. Okey Okey, bye. Sabar. Lagi satu. Kailah. Mu pakai baju warna biru hari ni.